Okay, hari guys, hari ni kita ada sebuah Alphard. Okay, owner datang kat sini upgrade 3 barang tau. Okay, so first kali ni kita dah siap. Yang asal punya tak ada orang kata untuk charge yang wireless punya macam ni. So yang ni dah siap, memang sangat cantik lah, memang premium. And then yang kedua, kita punya technician tengah buat pemasangan untuk USB apa nama untuk Copilot punya lah. So senang untuk charger. Okay, and then yang last one is untuk macam ni lah, buka pintu punya. Okay, so bila nak keluar ataupun nak tutup, dia boleh pakai ni lah. So nanti kita tunjuk satu persatu dia punya function lah. Okay, so korang yang berminat boleh hadir di Fancy Charger 9 Shah Alam. Kita akan buat yang terbaik lah. Okay, okay, so ni barang yang wireless charger tu. So sekarang dia berwarna hijau. So bila kita letak telefon, dia akan berwarna biru, menandakan tengah charge lah. Okay, nampak simbol charge lah. Okay, okay, so dah siap untuk pasang USB punya Copilot. Okay, kiri kanan lah. Okay, di bahagian sini lah sip. So dia ada lampu warna biru, and then dah boleh masuk USB dan juga Type C lah. Senang untuk charging di bahagian belakang lah, tak mengganggu di bahagian depan lah. Okay, okay, so barang yang ketiga pun dah siap. Dekat sini dia ada tulis untuk open dan juga close lah. Mostly orang kata orang yang ada allergic tangan kan, malas nak tutup, dia suruh boleh driver dia tutupkan. Okay, close, tekan saja, dia akan automatic tutup lah. So untuk bos-bos boleh buat lah, pasang untuk driver buka kan. Okay, so open, tekan je open, so dia akan open lah. Pokok ada allergic kan, malas nak buka pakai ni, dia pakai yang ni lah. Okay,